Setakat RM1 je saya pernah dapat koyak. RM50 pun saya dapat. Tapi macam ni macam mana? Nilai sikit juga ke? Ni semua duit koyak. Yang ni duit kecut tu hari. Yang ni duit koyak. Nak tukar kat bank, tak semudah tu kita nak datang bank tukar duit koyak. Dia tak terus bagi duit elok. Ni semua duit koyak-koyak. Duit RM5, RM5, RM5 separuh tak ada. RM1, RM1. Ni separuh tak ada. Ni tak ada juga. Ni lepas tu ada lagi. Ni duit dolar pun ada. Duit dolar ni okey lah, tak koyak. Ni tengok. Ni separuh ni ada ni. Separuh pun ada. Jadi macam mana ni? Siapa nak tanggung semua ni? Siapa nak tanggung? Kalau bukan saya sendiri yang tanggung, siapa nak tanggung? Ada ke orang nak tukar duit ni? Ada ke? Semua ni ada RM46. Itu belum termasuk duit RM50 yang koyak tu. Semua ni ada RM46 lain duit dolar. Duit dolar ni dia tak koyak lah, dia tak kira lah. Yang ni ada RM46. Dah tu kalau RM1 dah kumpul-kumpul ni kan jadi banyak walaupun dia RM1 je. Kan? Jadi jangan cakap RM1 je pun. Kalau RM1 je, kalau dah semua bagi macam ni,